Okey, good news untuk hari ini, 8 hari bulan 8. Saya punya downline saya, leader, Puan Salina telah berjaya closing 10 biji inhaler. Baru awal bulan 10 biji dah close. Personal sale bukan daripada tim. Jadi saya rasa saya sangat bangga dengan saya punya leader ni, Puan Salina, kerana dia berjaya membuktikan sebagai seorang guru kafar sahaja sebelum ini, tapi income dia sangat konsisten di Elkon, lebih orang kata 5 angka sebulan dalam masa setahun ni. Oh iya, luar biasa. Dan kelebihan dia bercerita, kongsi pengalaman betul, dia. sebenarnya macam kelebihan Puan Salina ni ataupun keunikan yang saya nampak pada Puan Salina ni adalah dia berkongsi ikhlas daripada pengalaman dia pakai produk sahaja. Daripada dia sakit, dia dah Allah izinkan dia kembali sembuh, itu sahaja yang dia pergi cerita kepada customer. Jadi customer orang kata tertarik untuk membeli satu unit lah. Jadi tahniah Salina dan juga semua ahli downline yang lain di Terengganu. Semua ada kelebihan masing-masing. Jadi di Elkon ni hanya kita usaha dan terusaha, insya-Allah kejayaan pasti tiba. Engkau layak. Engkau layak kalau engkau nak. Itulah Elkon. Yo, yes.